Assalamualaikum pada semua calon-calon. Hari ni cikgu nak tunjukkan macam mana nak buka bonet. Bonet ni penting kerana markah dalam bonet enjin tu banyak. Kalau calon tak pandai nak buka bonet tu, mana markah dalam tu dah banyak dia tolak dan markah RPK rutin pengisian tu dah kurang lah. Okey, right, mai sini. Macam ni juga. Buka pintu dulu. Tarik yang bulat ni. Tarik yang bulat dulu. Dah dengar bunyi tarik tu, baru pergi ke depan. Tutup pintu balik, pergi ke hadapan, angkat sikit bonet, release lock tu dulu. Maknanya lepaskan lock yang ni ya, tolak ke atas tengah-tengah ni, baru boleh angkat. Bila angkat, batang stand dia kasih dulu, jangan lupa. Alright, sebab apa? Kalau markah RPK dengan RSM ni tak cukup, dia akan campur dengan markah lita. Kalau markah ni berkurangan, maknanya tak cukup markah, walaupun awak dah lulus lita pun boleh gagal.